Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Diana Amir, hos anda untuk program Soundsuit Hijabku Gayaku yang dibawakan oleh Soundsuit Lively, Clean and Fresh. Program ini merealisasikan rekaan para pelika fashion yang akan diperagakan oleh model yang terpilih untuk menyertai program ini. Soundsuit Lively, Clean and Fresh direka khas untuk wanita bertudung agar mereka sentiasa bersih dan ceria tanpa perlu merasa bimbang untuk melakukan aktiviti harian. Episod yang lalu kita telah menyaksikan para pelakon fashion diberi cabaran imuniti untuk menentukan model yang akan memperagakan rekaan mereka nanti. Para pelakon fashion perlu untuk bekerjasama dengan model bagi memberikan hasil yang terbaik di pentas IFF. Jadi mari kita saksikan apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Okay, ini saya kita punya dress untuk first look. Dan dia plain je, tapi kita platekan. Dia actually one skirt. Oh, okay. Lepas tu dia punya second look kita buka just sangkut kat belakang. And then itulah saya rasa dia macam plain kat sini. Oh, plain. So why not for the Kuala Lumpur look? Yep. Letak batik dekat bahagian bawah. Mana So sini, nampak kat macam sini. more Malaysian, nampak more okay juga. Malaysian. Hai semua. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. So, macam mana progres menjahit, okey? Okey, ada banyak benda nak kena buat. Yes. Tapi saya rasa proses penjahit ni ramai pelakon fashion yang suka kan? Sebab ini proses yang terakhir sebelum baju siap untuk dipakai. Okey, tapi anda semua kena make sure jahit dengan teliti supaya jahitan tu make sure dia kemas, okey, dan tak salah. Dan dengan itu saya akan persilakan mentor teknikal anda untuk membantu anda, iaitu Frederick Wong. Yes. Hi, how is everybody? So with this sewing, you need to be extra careful, okay, with the material. If you are mixing different weight material, the light and the heavy, so you need to be considerate with it, okay, and think about the trimmings that you're going to use, all right? So good luck everybody. Thank you. Okay, jadi semua selamat menjahit dan jangan lupa have fun. Thank you. Banyak agak siapa yang nak kena buat. Pertama kali bahagian kek memang difficult gila. So banyak gila pressure sampai rasa macam nak meletup pun ada kan. Setakat ni saya tengok masing-masing semua handal, masing-masing ada aktiviti sendiri. Tapi saya tengok yang paling dekat seperti Zarin, Abid dan juga Wan. I think this just now is quite interesting. I think maybe you can think about making a hole here and then you insert in, slit through, so it come out something like that. We are looking for something that is a bit fresh, okay, not that something that we can just see from the ordinary hijab magazine. So with all this, these are the criteria that we are looking for. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah bersedia untuk menjadi model di pentas peragaan Islamic Fashion Festival? Dah, alhamdulillah. Okey, untuk memantapkan lagi peragaan, anda semua akan dilatih dan dibimbing oleh Hatta Dolmat yang akan menunjukkan cara berjalan dan bagaimana untuk memperagakan rekaan para pelakon fashion kita. Okey, saya persilakan Hatta Dolmat. Okey, saya harap anda masih ingat lagi tentang apa yang saya ajar sebelum ni tentang basic catwalk yang mana anda perlu jaga eye level, ikut beat lagu dan juga confidence level yang tinggi di atas pentas peragaan. Jadi, anda dah bersedia? All the best. Mereka perlu catwalk dengan 4 gaya iaitu London, Paris, New York dan Kuala Lumpur bagi memenuhi tema rekaan fashion yang dihasilkan oleh para pelakon fashion Soundsuit Hijabku Gayaku. Irfan nak cari designer yang boleh menampakkan bila Irfan jalan tu lebih rasa macam lebih meningkat confidence Irfan. Nangis jugalah tapi macam kena buat juga, tapi
Saya fikir-fikir tengok, saya ni seorang yang sangat pemalu, sangat-sangat pemalu. Saya tak ada langsung keyakinan diri. Dengan bimbingan mentor yang arif dalam bidang peragaan, model-model ini akan menyerlahkan lagi keyakinan mereka di hadapan penonton di pentas IFF nanti. I rasa design I memang complicated lah. Ya ke? And I takut I tak sempat nak buat, sebab banyak sangat pieces yang I kena buat. I rasa okey lah, semalam you terangkan kat I kan, I rasa macam you punya memang hebat. I tahu orang lain semua hebat, tapi macam hebat lah. Tapi I rasa you punya lagi bagus. So, you buat je dulu apa benda yang you rasa you nak buat. Lepas tu nanti kita buat lebih bagus untuk IFF nanti. I akan buat peragakan baju you macam mana yang you nak semua. Okay. So basically, you tahu kan I punya silhouette sikit macam mana kan? Dia macam kembang kat atas and like kembang gather sini. Dia sampai bawah tau. So, macam banyak effort kena time jalan. Muka kena fierce tau time tu. So jalan macam kiri. Jalan macam mana nanti? And then ada ni, macam ni. Silap ni. Tu. Tak ada jalan. Muka fierce je, betul tak? Aktiviti menjahit rekaan mereka disudahkan dengan memadankannya atau fitting di badan model-model untuk melihat jika ada kesalahan yang dilakukan sebelum produk akhir dapat dipakai dan diperagakan. Kerjasama antara mereka dan model sangat penting kerana dengan teamwork yang baik, mereka pasti dapat menyempurnakan cabaran ini dengan cemerlang. Saya baru habis fitting dengan model Amy and baju dia, top dia okey lah. Mula ada alteration kat armhole dia tapi dah alter balik. Lepas tu skirt dia ada kena adjust sikit. Lepas tak apalah, lepas ni dia fitting jumpa balik model. Saya nak hasilkan satu baju di mana bila saya peragakan nanti orang akan ingat itu baju saya dan satu baju saya itu dapat menutup 9 baju yang lain itu. Saya berasa sangat pressure lah kerana saya masih banyak lagi belum siap lagi saya punya fabric pun ada yang masih belum potong lagi. I was very nervous, very nervous, and I was very scared that I couldn't finish it. Because I'm still working on my design after so many days. Di dalam episod ini, kita telah saksikan bagaimana model bekerjasama dengan Pareka Fashion yang akan menyempurnakan rekaan dan seterusnya menyaksikan model tersebut beraksi di pentas berprestij IFF. So, Riku nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya sampai ke peringkat ini. Okey, tepuk tangan sikit. Okey, Riku nak korang gunakan platform ini sebaiknya dan membuat persiapan yang rapi untuk Islamic Fashion Festival, satu pertunjukan fashion yang berprestij, dan gunakanlah nasihat daripada mentor-mentor anda seperti saya, Hatta, Frederick, dan oleh itu Riku nak jemput Hatta untuk sampaikan sepatah dua kata. Hatta? Hai semua. So macam mana progres anda setakat ni? Okey, Hatta harap anda gunakan platform yang ada ni sebaiknya untuk membuktikan dan menghasilkan koleksi yang boleh dibanggakan di pentas IFF nanti. Sebab kita inilah peluang anda sebab tak semua berpeluang untuk mengadakan peragaan di pentas IFF. Jadi buktikan yang anda boleh dan mampu lakukan sebaiknya. All the best dan kita jumpa nanti di Islamic Fashion Festival. Alright? Okay. Diana sudah tidak sabar lagi untuk melihat end product atau hasil rekaan para Pareka Fashion kita dan juga teruja untuk menyaksikan model-model kita menyarung pakaian yang direka khas untuk mereka. Dan bagaimanakah mereka akan membawakan rekaan tersebut di atas pentas nanti? Anda semua pasti teruja, bukan? Mari kita sama-sama saksikan di episod akhir nanti. Serlahkan keyakinan diri anda untuk sentiasa tampil bersih dan segar bersama-sama dengan Soundsilk Lively, Clean and Fresh. Kita berjumpa lagi di pentas peragaan Islamic Fashion Festival. Assalamualaikum. It's been tough for me, babe. Since you left, I just not been the same. I let my heart rip,
'cause I'm feeling numb.